Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Adina binti Mazwan, wartawan cilik anda untuk hari ini. Hari ini kita berada di sekolah sempena majlis pelancaran bulan Ihya Ramadan 2026 yang berlangsung dengan penuh meriah dan penghayatan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dan alunan ayat suci Al-Quran bagi memberkati program pada pagi ini. Seterusnya, ucapan perasmian telah disampaikan oleh Puan Salma binti Ijib selaku JPK 1SK Sungai Udang. Tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan Rahmanur-Rahim bagi menyempurnakan kitab perintah kepada Duli yang Maha Mulia dari Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan Duli-Duli Maha Mulia, Raja-Raja, dengan ini saya mengisytiharkan bahawa permulaan puasa Ramadan bagi negeri-negeri seluruh Malaysia pada hari Khamis bersamaan 19 Februari 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tema bulan Ihya Ramadan pada tahun ini ialah Ramadan membentuk generasi berakhlak mulia. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang bulan Ramadan berikut: Tadarus Al-Quran, ceramah Ramadan, kuis Ihya Ramadan, tabung infak Ramadan, program Khatam Al-Quran. Program ini bertujuan untuk mengemai nilai keimanan dan ketakwaan, mengeratkan ukhuwah dalam kalangan warga sekolah, membentuk sahsia dan disiplin diri pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya pada Ramadan kali ini agar dipermudahkan segala urusan kita, diberi kesihatan, diberi kekuatan menghadapi puasa yang bakal tiba dengan panas terik yang agak mencengkam jiwa. Selamat berpuasa. Salam Ramadan 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga segala amalan kita dalam bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan pahala yang berlipat kali ganda. Amin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyelaras program Ihya Ramadan, saya mengharapkan ataupun mendoakan semoga aktiviti yang akan dijalankan pada sepanjang Ihya Ramadan ini berjalan dengan lancar dan baik. Semoga Ramadan ini mendapat keberkatan kami semua. Okey, terima kasih. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Diharapkan program bulan Ihya Ramadan 2026 ini dapat memberi manfaat kepada semua warga sekolah dan menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Saya Adina binti Mazwan melaporkan diri dari Dataran SK Sungai Udang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.